Kan? Ni saya nak cerita teknik closing. Dalam awak closing, kalau yang tukang buat live, jadi live dengan sales ini, saya nak bagi tahu tau, cara awak closing. Ni saya bagi tahu ini macam sesi ni penting untuk, sebab apa? Team live kena tengok balik tahu recording ni. Ini bukan untuk bab sanak saja. Saya tengoklah macam Ustazah Najih Hatul ke apa semua. Semualah. Apabila awak mengajar dah keadaan yang dah, bagi saya keadaan yang dah power, keadaan yang dah betul. Isunya masa awak nak closing tu. Sebab awak seorang ustaz dan ustazah, mungkin awak rasa berat nak jual benda kat orang ni kan. Jadi kita kena ingat, kalau kita ni tak tawarkan perkara ni, yalah, dia tak ada beza pun ustaz-ustazah. Orang lain buka madrasah, dia boleh ambil 100 orang pelajar je sebab dia tak muat madrasah dia. Kita online, kita boleh ambil ramai. Jadi apa yang saya nak cerita, kita bukan jual tudung, jual baju lah. Jadi kita nak kena bagi tahu kepada mereka kenapa mereka kena join. Kenapa mereka kena bayar. Itu yang penting dalam closing. Yang pertama adalah kita kena cerita kenapa. So, dalam kita closing, kita nak cerita ke orang untuk bayar yuran kepada kita. Nombor satu, kita kena cerita kenapa tuan-tuan kena join. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya saya duk cerita tadi pasal kesalahan dalam Al-Fatihah. Saya duk cerita tadi pasal kesalahan dalam solat. Betul tak ibu tuan-tuan tak tahu perkara ni? Selama ni banyak Al-Fatihah kita tak betul. Tahu tak akibat dia solat kita tak sah? Itulah kenapa dia kena join. Ini nombor satu. Nombor dua adalah dalam closing, tim saya kena buat kenapa ni tau. Kenapa anda kena join? Sebab inilah peluangnya julung-julung kali Syekh datang ke Malaysia. Kalau dari segi itulah. Inilah peluang kita nak khatamkan kitab yang kita nak usaha supaya mirip-mirip bacaan kita macam Rasulullah. Supaya kita termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi kata siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan salah diberi pahala. Sebab kita dalam proses belajar, bukan kita baca seorang kita nak syok. Yang kita kata salah pun tak apa. Sebab tu kita kena mention, masa kita letak harga tu kita kena mention. Nombor dua, kita kena guna teknik. Kita guna teknik dipanggil CTA tu kena lama sikit. Saya perasan saya minta maaf dalam live, dalam meeting saya akan sebut. Ini semua orang. Tak kira lah kecuali Ustazah Natasha je. Yang lain masih ada kekurangan dekat CTA. Apabila awak letak CTA, awak kena mention kita guna teknik urgency. Dalam CTA kita guna teknik urgency. Jadi urgency ni kita sebut, kami hanya nak bantu, awak kena tengok tahu. Kalau live awak tu tak ramai orang tengok, awak bagi tahulah kami hanya nak 10 orang. Kami hanya nak 5 orang. Inilah urgency. So masa orang, saya perasan tau. Masa awak letak je beg kuning tu, saya perasan semua orang masa dia letak beg kuning, dia tak push tahu beg kuning tu. Dia teruskan mengajar. Dia letak beg kuning, lepas tu dia sambung mengajar. Masa awak letak beg kuning, tak payahlah mengajar. Masa tu kita nak minta orang bayar. Faham tak? Contoh. Awak letak, okey, siapa yang nak, bla bla bla, siapa yang nak, okey, pergi dekat beg kuning. Awak cakap sekali dua je letak beg kuning, awak terus pergi mengajar balik. Jangan mengajar dulu. Bagilah masa 5 minit, 3 minit, awak cerita kenapa kena bayar, untuk siapa, kenapa benda ni penting. Lepas tu awak letaklah beg kuning tu, awak buat macam ni. Okey, saya nak lagi 5 orang. Okey, dah tak ada dah ada seorang bayar. Saya nak lagi 4 orang. Okey, saya nak lagi 3 orang. Okey, last call, lagi 2 orang. Siapa cepat dia dapat. Okey, kat sini Ustaz-Ustazah akan soal saya. Ustaz, tak tipu orang ke ni? Macam tipu orang ni, betul ke 2 orang, 3 orang ni? Okay. Dia macam ni lah. Awak tidak dapat akses data. Saya nak tanya masa awak letak beg kuning tu, awak dapat tengok ke berapa orang buat bayaran? Oh, boleh tengok? Boleh. Tengok mana? Masa live tu kami swipe sebelah kanan, sebelah kiri. Dia ada keluar lah berapa yang terjual. Kenapa saya tak tahu? Oh, boleh tengok. Kenapa saya tak tahu Ya, ulang balik please. Ustazah Ijan Ustazah Ijan terutamanya. Dengar ni. Ustazah Najih tu pun sama. Dia letak beg kuning, tak push untuk orang bayar beg kuning tu. Apabila awak letak beg kuning, okay, once awak dah letak beg kuning, okay, tim sale pun ambil point ni. Tim sale boleh ambil point ni. Puan, tuan, kalau nak buat bayaran, kena buat decide sekarang sebab Syekh tak mampu nak layan semua orang. Ayat kasar sangat. Syekh kami tak boleh nak ambil ramai sangat.
So siapa yang nak buat bayaran, kami buka lagi untuk beberapa orang je untuk slotkan, untuk cukupkan slot bulan 9 hari bulan ni. Kan? Tak payah bincang dengan suami, tak perlu bincang. Tak adalah, jangan tekan sangat ni. Kan? Biasa nak bincang dengan suami dulu. Kan? Kalau suami pun dia cakap nak bincang dengan suami juga. Dia tak cakap dia lelaki tu. Kan? Habis semua benda nak bincang. Kalau suami nak bincang dengan isteri, isteri nak bincang dengan suami. So apabila awak letak beg kuning, okey, apabila awak sudah letak beg kuning, okey, macam ni awak beritahu. Okey. Awak letak beg kuning, awak kena beritahu, minta maaf saya tak boleh ambil ramai, saya nak 10 orang je. Siapa ready, komen ready. Siapa yang nak? Lepas awak cerita dah tadi, dia dah rasa dia tak pandai, dia dah rasa Al-Fatihah ada salah. Okey, siapa yang nak join group kami belajar dengan Syekh? Siapa yang nak belajar direct dengan Syekh? Tapi sebelum ni, awak dah letaklah harga. Nanti saya tunjuk je lagi. Okey, bila awak tengok dah ada orang bayar, tapi awak tak payah letak 10 orang. Kalau memang live awak tu view rendah, awak letak je lah permulaan tu 5 orang je. Okey, minta maaf, dah ada orang bayar. Okey, saya nak lagi 4 orang je. Okey, saya nak lagi 3 orang je. Ataupun teknik yang boleh guna, siapa yang nak tu, dia komen ready tu, awak tulis nama dia kat tepi. Oh, Kak Dah nak. Okey, Kak Dah. Okey, Mak Mina. Okey, Mak Mina. Okey, Izzah. Okey, Izzah, okey, ready Al-Fatih. Okey. Lepas tu baru letak beg kuning. Tulis nama dia orang dulu, bila orang kata nak tu. So, masa dia buat bayaran, okey, Kak Dah dan. Siapa yang dah komen dan. So, awak potik nama dia, Kak Dah dan, Mak Minah dan, Izzah dan, Fatin dan. So, masa tu, yang tak dan lagi tu dia terkesan supaya nak dan juga. Faham ke tidak? This is psikologi manusia membeli. Baik, selesai. So, apabila awak letak dekat CTA tu, jangan terus pergi mengajar tau. Kempen kelas tu kau-kau untuk orang buat bayaran. Barulah sambung mengajar balik. Recall balik kenapa dia perlu ambil sanad. Recall balik apa poin-poin tadi. Boleh panggil sekali lagi. Cerita balik tentang. Lepas tu, masa awak mengajar tu, kalau bab solat kan, contoh. Awak ceritalah macam ni. Okay ni Team Sale, faham tak Team Sale? Boleh buat CTA? CTA, boleh buat CTA. Call to action. CTA tu call to action Okay, dia macam ni tau. Bila kita closing, apabila awak nak lukis macam ni. Apabila awak kata, okay, kelas solat, kami ada 2 package. Ini ni, tahu tak, sebelum cerita package, nak lukis package macam ni, awak kena cerita dulu kenapa dia kena masuk. Awak kena cerita ni. Okay, jangan letak harga dulu. Okay. Macam mana nak lukis ni Sekejap Macam mana saya nak lukis dekat whiteboard ni? Sebab sekarang ni saya pakai iPad lain pula ni. Sekejap Okay. Tak apalah. Saya lukis kat sini. Okay, tengok Ustaz dan Ustazah tengok. Ini untuk orang live lah. Untuk Team Sale. Untuk Team Sale, dia boleh ambil juga poin ni. Team Sale, awak boleh ambil poin ni sebagai closing yang terakhir. Ini boleh guna untuk follow up Fatin. So, buat poster yang sebiji macam ni. Tengok ni. Awak boleh tulis macam ni tau. Okay, jangan letak harga dulu. Okay, siapa yang berminat nak duduk dalam kelas solat? Dia dapat grup tertutup, dapat 2 buah buku, dapat kelas online 2 bulan, dapat belajar satu family, dapat invite, ajak mak sekali, ayah sekali, suami sekali, dapat ajak isteri tua, isteri muda. Cerita macam tu. Dapat duduk satu grup belajar. Dapat ajak anak-anak, kakak, adik, dan dapat rakaman kelas. Baru cerita harga, bukan lukis yang ni dulu. Bukan yang ni dulu, jangan lukis yang ni dulu. Faham ke tidak ni? Saya susah juga nak tunjuk ni, silap sebab saya letak harga dulu atas. Sepatutnya saya letak harga bawah. Sekejap Ni. Okay, jangan lukis yang ni dulu. Lukis yang bawah ni dulu. Lepas tu bawa letak RM89. Ibu-ibu tuan-tuan, RM89 ni dapat belajar seumur hidup. Apa maksud seumur hidup? Ustaz, Ustazah, tolong copy sebiji ayat saya. Saya ulang. Copy paste biji ayat saya. Ibu-ibu tuan-tuan, siapa yang nak belajar detail dengan kami, dapat grup tertutup, dapat 2 buah buku, dapat kelas online 2 bulan, dapat belajar satu family. Tiru saya sebiji. Sekali dengan warna-warna pen pun tiru. Saya ulang Ustazah Najiatul. Saya ulang Ustazah Rahidah. Tiru saya sebiji sekali dengan warna pen pun.
Warna pen ini saya sudah jampi. Dia mujarab. Orang akan membeli. jadi apa cita-cita dapat rakaman kelas RM89 seumur hidup. Okey, apa maksud seumur hidup? Contoh kelas awak bulan 2, bulan 3. Bulan 4, bulan 5 boleh ulang belajar lagi. Bulan 6, bulan 7 boleh belajar lagi. Bulan 8, bulan 9 boleh belajar lagi. Bulan 10, bulan 11 boleh belajar lagi. Bulan 12, bulan 1 boleh belajar lagi. Bulan 2, bulan 3 boleh belajar lagi. Boleh belajar seumur hidup. Apa awak dapat? Baru saya buat naik anak panah. Ini flow dia. Cara lukis dia yang ni dulu. Buat tambah. Tulis RM89, tulis seumur hidup. Baru naik anak panah. Okey, dapat kelas, dapat rakaman. Dapat satu family. Dapat kelas online. Lukis pula macam tu. Barulah awak lukis. Okey. Baru awak kata apa? Jangan tak letak beg kuning lagi tau. Dah letak ke belum beg kuning? Lepas awak lukis yang ni. Okey, yang ni lukis nombor 1. Baru lukis yang ni. Sebenarnya tuan-tuan, saya ada 2 package. Nampak tak? 89 dengan 150. Tadi Ustaz kata 89 je. Ya, saya ada 2 package. 150 dapat kitab Safinah dan Bidayah. Masa ni kena tunjuk buku. Wajib tunjuk buku. Okey, wajib tunjuk buku. Barulah awak kata, ready. Saya nak letak beg kuning. Siapa yang nak julung-julung kalinya, anda akan shopping belajar ilmu agama. Hari ini anda tidak shopping beg, anda tidak shopping eyeshadow, eyeliner, apalah sekalian tu, anda akan shopping beg kuning untuk belajar ilmu agama. 20 orang saja dalam masa 3 minit. Tiru sebiji skrip saya. Untuk orang yang mengajar bab solat, tiru sebiji. Untuk orang mengajar, okey. Lepas tu kita tune sikit hati dia. Ibu-ibu tuan-tuan, pernah tak kita dapat berkumpul satu keluarga, berkumpul belajar ilmu agama? Indah tak? Indah tak? Indah tak? Oh, dia akan kata indah ustaz, dia terus buat bayaran. Boleh tak? Ustazah? Okay. Sama juga. Ini okey. Kalau nak buku saja, siapa nak beli buku saja? Okey, tanya jangan tulis. Siapa nak beli buku saja? RM60. Kalau dia nak beli buku saja, RM60. Tapi tetap, okey dengar ni yang baru Mungkin ustaz-ustazah tak tahu benda ni. Kalau dia bayar RM60, kan kelas tu harga RM150. RM60 ni sepatutnya dia dapat buku sahaja. Sebab buku saja asalnya 39. So kita potong sebab 39 patutnya 80. Potong jadi RM60. Cuma RM60 ni kita bagi juga dia masuk kelas harga 150. Apa dia boleh buat? 150 ni tolak dengan 60 dia ada lagi RM90. So dia boleh bayar sikit-sikit. Dia boleh bayar bulan 3, ni contohlah kalau iklan sekarang. Dia boleh bayar bulan 3 RM30. Bulan 4 dia boleh bayar RM30. Bulan 5 dia boleh bayar RM30. Dia boleh bayar RM30 tiap-tiap bulan, sikit-sikit. Dia bayar dulu RM60. Faham ke tidak ni? Faham Tapi jangan letak lagi beg RM60. Jangan letak banyak-banyak beg. Saya tengok siapa, Ustazah Raidah ke siapa, pergi letak 5-6 beg terus. Jangan letak beg banyak-banyak. Letak 2 dulu. 89 dengan 150. Baru letak beg 60. Ya, betul Ustaz. Saya baru tahu. Kalau tak saya letak semua. Terima kasih Ustaz. Tegur saya. Nanti kalau letak semua, jutawan cepat kita orang beli semua. Jangan. Kita nak sikit-sikit je. Jadi minta kita letak beg 89 dengan 150 dulu. Once dia dah okey, dah habis dah orang shopping 89. Jangan letak terus 60 ni. Kita cakap jangan keluar, saya nak bantu semua orang. Tak apa, awak tak ada duit pun tak apa. Awak bayar dulu RM60. Lepas tu lagi RM30 sebab balance lagi 90 kan, nak cukup 150. Awak boleh bayar sikit. Bulan 3 bayar RM30, bulan 4 bayar RM30, bulan 5 bayar RM30. Kalau ustazah buat live bulan 5, jangan cakap bulan 3, cakaplah bulan 5, bulan 6, bulan 7. Saya ni risau juga mengajar orang teknik ni, nanti tak Ustaz, faham pula. Nak tanya, kalau yang kata macam mana nak masuk kelas ustazah, kata dia. Macam mana tu Ustaz? Dia kata saya nak masuk kelas macam mana, dia tanya. Okey, kalau dia dah bayar, sesi hari ni penting sangat ni. Tolong siapa yang tak faham, tolong tengok balik recording kita bercakap ni. Siapa yang dah bayar, ibu-ibu, tuan-tuan, jangan risau. Siapa yang dah bayar RM60 ke 150 ke 89,
kami akan invite awak dalam grup dalam masa 3 hingga 5 hari. Sabar je. Kami ada nombor telefon anda. Kami ada alamat anda. Kami ada detail anda. Jangan risau. Cakap macam tu. Saya tengok macam Ustazah Rahidah ke semua mengajar power. Cuma bezanya dekat closing ni tak betul. Betul Ustaz, betul. Belum pandai lagi. So bagi tahu dalam 3 hingga 5 hari. Okey, masa orang tengah-tengah bayar tu cakap, okey ni nampak ni teknik. Okey, 20 orang lagi. I'm sorry, tinggal 18 orang lagi. Minta maaf lah 15 orang lagi. Oi, manusia akan membeli. Dia terkesan angka-angka tu. Sama juga dalam Kim Sin, Shikin, Fatih Alia, apabila awak bercakap dengan customer bagi tahu, tuan minta maaf kalau tuan terlepas intake bulan 9, tuan akan ada intake minggu depan lagi, tuan akan terlepas. Bagi tahu. Tim live bagi tahu juga, dia ada kan kita ada intake mingguan. Mungkin kalau tuan terlepas minggu ni tak tahu, mungkin tuan terlepas terus bulan Ramadan ni. Buat keputusan sekarang. Begitu. Okey, sama juga kelas tajwid. Nampak kelas tajwid? Saya perasan semua orang ni nombor 1. Okey, satu lagi saya tertinggal. Wajib pin. Saya tengok ada orang tak pin. Tahu tak cara nak pin? Dah tahu tak cara nak pin? Wajib pin, wajib pin. Contoh kalau awak cerita tentang pakej 150, tak payahlah pin pakej 89. Pinlah pakej 150. Apabila awak dah letak beg kuning harga RM60, okey mana tadi? Harga RM60, pin yang harga RM60. Pin tu kena tukar-tukar. Sebab itu TikTok kata akan bagus untuk orang algoritma TikTok baca. Sama juga yang pakej 80 dengan 130. Jangan letak beg kuning RM29. Jangan letak lagi. Lepas habis dah awak cerita pasal pakej 80 dengan 130, barulah awak letak siapa nak beli buku saja. Saya tengok ramai. Macam Ustazah Ijan. Siapa lagi? Dan lain-lain lah. Ramailah Ustazah Najia sendiri pun kadang-kadang. Pergi letak beg kuning RM29. Jangan. Letak beg kuning RM29 setelah habis dah cerita pasal 80 dan 130. Ni, tiru saya sebiji. RM80 dapat 2 kali seminggu, 4 kali seminggu, lukis saya macam saya sebiji ni. Tiru satu-satu poin saya. Ada 7 poin. Personal, seorang guru, seorang pelajar. Lukis biji macam saya. Okey, awak boleh tentukan masa. Nak pagi, nak petang, nak malam. Nak hari minggu ke, nak hari kerja ke. Boleh. Lepas tu boleh tentukan nak ustaz ke, nak ustazah. Poin nombor 3. Awak boleh nak mula daripada Iqra', daripada Al-Quran. Tak perlu malu. Sebab awak seorang-seorang, seorang guru, seorang pelajar. Dan boleh mula 2 kali seminggu, 4 kali seminggu. Ikut package 80 ke 130. Dapat buku sekali. Khatam tajwid dalam masa 3 hingga 6 bulan. Dan boleh khatam Al-Quran sekali. Ni ayat saya. Setuju tak saya bagi tahu? Ramai yang dah khatam Al-Quran berkali-kali. Tapi belum pernah khatam buku tajwid. Setuju tak? Tunggu orang bagi tahu setuju. Biar orang komen setuju. Semua orang komen setuju ke tidak. Kita berkena komunikasi dengan orang. So, okay, rugi tak selama ni? Baca Al-Quran banyak kali tapi tak pernah betulkan tajwid. So, inilah peluang. Siap dapat sanad lagi. Ni poin sanad lah. Boleh poin kelas biasa pun boleh. Ni kelas head. Ni bab darah wanita. Ini kelas sanad. Saya dah lukis dah. Kelas sanad apa dapat. Boleh tak Arif hantar balik kepada tim-tim kita. Tarik balik benda ni cantik-cantik. Jangan ubah design tiru saya sebiji. Jangan ubah. Saya dah jampi design ni mujarab. Tak bergurau ni. Designer buat balik ni. Tiru saya sebiji ni. Tak percaya tanya Ustazah Natasha. Betul tak Ustazah Natasha? Ustazah Natasha ditukar sikit je cara daripada cara saya. Terus tak boleh closing. Tu bukti. Live host terbaik kami sekarang. Sangat betul. Dia tukar sikit je skrip saya. Terus tak boleh closing. Tiru sebiji. Okey. Baik, satu lagi saya nak sebut pada semua. Penting Ustaz dan Ustazah penting. Nota penting. Tengok ni. Penting. Tak kisahlah awak mengajar bab apa ke. Contohlah, Ustazah Najihah mengajar bab Al-Quran. Okey, Ustazah Natasha mengajar bab haid. Ustazah Ustazah Hawa ada dalam ni. Hawa masuk tak?
Ada. Okey, Ustazah Hawa mengajar tentang solat. Okey, saya nak wajibkan diri anda, kalau awak mengajar tentang Al-Quran pun, tolong kempen sekali kelas solat. Tolong kempen sekali kelas haid. Tapi saya tengok, ya Allah, Ustazah Hawa, Ustazah Rahidah, dia pergi kempen tengah-tengah mengajar bab solat tu, dia goreng masuk bab Al-Quran. Tengah-tengah mengajar bab solat tu, dia goreng masuk bab haid. Tidak. Tahu tak bila nak cerita pasal bab darah? Apabila, kalau katalah awak mengajar bab solat, jangan cerita langsung bab haid. Awak cerita bab haid setelah awak dah letak harga ni. Setelah awak dah letak harga bab haid, setelah awak dah cerita bab haid sampai habis. Mana bab haid tadi? Awak dah cerita bab haid sampai habis. Okey, awak dah cerita bab haid sampai habis, siap dah tunjuk harga, tinggal orang berbaki tu baru awak cerita package baru. Baru cerita benda baru, bukan tengah-tengah mengajar tu gabung 3-4 benda, orang tak boleh. So, tulis perkataan saya ni. Manusia tak boleh nak decide apabila banyak benda yang ditawarkan. Itu nota saya. So, very important adalah bila kita mengajar, one product in one page. Saya ulang. One product in one page. Maknanya one product in one life. Yang saya kata kena cerita kalau mengajar bab Al-Quran, cerita bab solat ni, setelah kita dah cerita habis dah bab Al-Quran. Faham tak? Setelah kita dah tunjuk dah harga package Quran. Cuma bila awak nak mengajar bab solat, awak kena tahulah poin-poin bab solat tu apa dia. Apa benda yang patut awak cerita sikit. Jangan tunjuk harga terus. Cerita sikit. Okey, selama ni kita salah pada Al-Fatihah. Selama ni kita salah pada takbiratul ihram. Selama ni solat kita batal kerana buat macam ni. Cerita bab haid sikit. Satu-satu. Haid dengan solat pun tak boleh gabung. Lepas habis Al-Quran, cerita bab solat. Cerita 3-4 poin. Letak harga bab solat. Baru cerita bab haid, letak harga bab haid pula. Saya perasan, ramai orang buat live tak sampai 2 jam. Tolong buat live sampai 2 jam. Jangan buat kurang daripada 2 jam. Kalau awak buat kurang daripada 2 jam, TikTok tak bantu live awak untuk naik. Dia akan slow. View awak tak akan naik. Okay. So saya nak, penting, apa pun awak mengajar dekat depan, dekat belakang, tawarkan package lain. Dan saya nak pesan sekali lagi pada Ustazah Hawa, tolong kopi saya sebiji. Ustazah Hawa masih mengajar dengan cara Ustazah. Saya bukan nak bagi Ustazah mengajar cara Ustazah. Ustazah dah mengajar cara Ustazah dekat sebulan lebih. Jangan ubah sedikit pun skrip saya. Arif dah bagi kepada Ustazah Hawa mengajar bab solat. Tolong kopi saya sebiji. Yang saya tak tunjuk muka tu, ada yang saya buat tu. Saya tak tunjuk muka, yang saya buat tu saya tulis dekat iPad je. Tolong kopi saya sebiji. Dan Ustazah Hawa, tolong biasakan diri awak dengan bermain warna. Bermain warna pen tu. Jangan guna warna sama je hitam. Tukar warna-warna. Sama juga orang yang main whiteboard pun. Tak Ustazah. Nak tahu tak rahsia macam mana Ustazah Natasha dia boleh buat macam saya? Ustazah Hawa, saya nak Ustazah Hawa, kalau Ustazah Hawa tak buat live sehari pun tak apa. Boleh tak pergi tengok ulang-ulang kali cara saya buat live? Tiru sebiji-sebiji dari segi ayat, dari segi cara tulis dekat tab, dan dari segi cara bercakap, tiru sebiji. Cuba. Saya tengok Ustazah Hawa banyak cerita hukum. Macam ni, Ustazah Hawa cerita hukum apa Ustazah Hawa cerita hukum najis. Ustazah Hawa, tak ada orang nak tahu tentang najis. Perkara tersebut memang ilmu, tapi benda tu orang kurang menarik nak dengar. Pergi cerita tentang bab air, orang tak nak dengar cerita tentang bab air. Sebab tu saya kata, tiru saya sebiji. Jangan 2 biji, tiru sebiji. Boleh Ustazah Hawa? InsyaAllah Ustaz, saya tengok ulang kali dah. Tapi tak, saya tengok live Ustazah. Ustazah buat poin Ustazah juga. Jangan buat poin Ustazah. Poin saya sebiji. Jangan tambah poin, jangan tambah poin. Cuba yang saya sebiji betul. 100%. Ya, Ustaz. Okey, ada soalan tak? Saya buka soalan. Dah habis dah ni. Okey Ustaz, maknanya kalau kita ajar satu bab tu, buku untuk satu bab tu je lah Ustaz kan. Akhir dah habis, orang beli-beli, baru kita buka buku 2 ataupun buku yang lain lah, maksud macam tu ya. Sama juga kalau macam kita dah jual kelas. Kan package 80 dengan 130 tu kelas tajwid dengan Al-Quran. Kita jangan letak lagi buku, kita tanya. Siapa yang nak buku saja? Mungkin anda berkenan buku saja dulu. Tak mampu lagi nak bayar kelas.
Baru letak beg kuning pasal buku. Ada soalan lagi tak? Maknanya Ustaz, kalau kita nak buat macam Ustaz ni, boleh tengok kita kita ngajar solat dengan menulis, memang ada kena satu tab atau memang ada kena satu telefon atau dua telefon macam tu Ustaz. Untuk macam Ustaz kan ada buat teori kan. Jadi diorang tengok teori untuk Ustaz solat, macam mana takbir, macam mana tu. Lepas tu Ustaz kembali kepada Tak ada, saya terbalikkan phone je. Saya pakai satu je phone. Terbalikkan ke phone lah. Sekejap tunjuk whiteboard, sekejap tunjuk muka, macam tu. Saya macam pakai screen. Kalau orang yang tunjuk whiteboard, dia tak perlu terbalik sebab dia dah tunjuk muka dia tunjuk whiteboard sekali kan. Cuma kena baca komen lah. Tapi tak apa, duduk jauh pun boleh phone. Cuma janganlah selalu duduk jauh kan. Tengoklah kadang-kadang baca komen, macam tu. Ustazah, makcik pun COD Alhamdulillah ya makcik. Saya dah. Dia keyword dia apa? Apa yang saya doakan. Keyword dia apa? Keyword dia adalah mesti berkomunikasi dengan orang. Siapa yang sedang mengajar sekarang tu? Akaun Bidai Ustazah Masni. Power Ustazah Masni ni. Sangat power. Live dia, kalau tengok live dia berapa orang? Live dia tu tahu berapa orang live dia? Sebab dia tiru saya sebiji tu tahu. Dia tulis nama orang yang nak, baru dia letak beg kuning. Dia punya live tu, tengok berapa orang. Saya sedang tengok live dia sekarang. Live dia tu hanya ada 12 orang. 12 orang mata memandang. Dia dah berjaya close lebih kurang Apa tu? Masuk tengok be. Ya mat. dia dah berjaya close 3 orang tu. Walaupun 12 orang mata memandang. Saya tengok dah 4 orang dah. Dah 4 orang walaupun 12 orang mata memandang. Ustazah Najiatul. Ustazah Najiatul boleh kumpul 200 orang. Syulbi Ustazah boleh kumpul 20 orang buat bayaran. Sebab apa? Sebab kita dah power dekat mengajar, kita tak power dekat closing. So tolong tengok betul-betul cara nak closing. Kat situ keyword dia. Sale dia dah 420. Arif, Ustazah Masni ni kalau boleh pindahkan dia kepada akaun besar Arif. Cuba cari akaun besar. Satu lagi saya nak bagi tahu. Tadi Ustazah Natasha test live buat pukul 6.30 pagi. Power. Kalau buat live pada pagi memang senang closing. Ustazah Najiatul dah buat live hari ni. Berapa sale bagi tadi? Pagi tadi 260. 200 lebih. Ustazah Najiatul. Tak lama lagi Ustazah Najiatul boleh dapat sekali live boleh dapat 1,000-2,000. Boleh. Sebab Ustazah Najiatul mengajar sangat sedap. Sangat best. Ustazah Ijan pun mengajar sedap. Tapi isu hanya pada dekat closing. Tolong tekankan, tolong study banyak-banyak. Tengok video saya, live saya banyak kali tentang closing. Ustaz Muhammad Ashraf, tak boleh nak cerita, mengajar sangat powerful. Saya sangat suka tengok Ustaz Muhammad Ashraf mengajar tajwid. Sangat. Saya sendiri pun banyak belajar daripada live Ustaz. Cuba Saya tekan 3 masalah sikit Ustaz. Dalam masa 3 hari ni lah. Yang pertama hari tu saya punya phone tu dia terkeluar daripada live sendiri sebab ada technical salah dekat live tu lah. Lepas tu kemarin dengan hari saya punya telefon saya masalah. Semalam phone saya dia mati tiba-tiba. Jadi dekat 30 minit akhir tu tak sempat saya nak buka jualan lah. Tak. Jadi nak kami post telefon kau pula Ustaz? Nak kami post telefon pula? dah. Tap post Tak lah. perlu, tak. Boleh. Kalau nak phone request je boleh. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi hari lah. Tu je. Saya di peringkat awal buat live dulu, saya nak cerita. Masa view 3-4 ribu, phone saya habis bateri. Menangis saya. Masa view 3-4 ribu tau, phone habis bateri. Tolong make sure bateri kita kena make sure lah perkara-perkara tu. Ingat step nombor 1, lukis dulu. Grup-grup siapa yang nak belajar dulu. Baru letak harga. Lepas letak harga, jangan letak beg kuning lagi. Lepas letak harga, jangan letak beg kuning lagi. Cerita dulu, ready tak? Siapa yang nak? Dia bagi nama. Ni memang saya tulis step. Ni step dia. Cara nak closing. Okay, tengok step nak closing Tolong fokus kejap. Last. Ni cara nak closing. Mula-mula, step nak closing, mula-mula awak mengajar. Lepas awak mengajar, bagi mereka rasa teruja.
Apabila mereka dah rasa teruja, dia turun kepada step siapa nak belajar dengan saya lebih detail. Siapa nak belajar dengan dalam grup, kami invite kita belajar personal. Contoh, siapa nak belajar? Barulah awak lukis yang grup tadi. Lukis. Lepas dah awak lukis grup apa semua, barulah awak letak apa? Letak harga. Lepas dah letak harga, tanya ready ke tidak. Yang saya nak letak beg kuning. Apabila mereka ready, barulah letak beg kuning. Ni. Saya nak minta tim tolong salin betul-betul ni. Jap. Saya terbalikkan ni. Nampak tak? Okay, step dia mengajar. Bagi rasa teruja. Apabila mereka rasa teruja, offer siapa yang nak belajar lebih detail. Kita buat satu grup tertutup. Lepas tu kita buat grup, lukis yang atas tadi, grup ni lukis. Lukis macam ni. Ni lukis. Lukis yang grup. Baru letak harga. Lepas letak harga, komen siapa ready. Saya nak letak beg kuning sekarang. Siapa yang nak, bagi nama. Tulis nama dia dekat tab kita, dekat screen kita, dekat whiteboard kita. Bagi nama. Bila dia dah bagi nama, baru awak letak beg kuning. Bila dia dah bagi nama, nama Tijah, nama Ahmad, nama Abu. Masa dia buat bayaran, dia komendan, awak tik. Masa dia buat bayaran tu, dia komendan, tahu tak kepuasan jiwa yang sangat besar berlaku. Betul tak Ustaz Najatun? Orang dan ni, orang dah bayar ni. Orang lain terkesan. Lepas dia letak beg kuning tu, awak habis cerita. Masa letak beg kuning tu, awak tekan. Indah tak kita dapat belajar sekali satu keluarga. Tuan-tuan, inilah peluang. Bila lagi kita nak bagi duit untuk agama, spend untuk belajar. Lepas habis cerita beg kuning ni, awak pergi buat cerita tawarkan. Bukan tawarkan. Cerita pasal bab solat. Kalau mengajar bab Quran, cerita bab solat sikit. Kami bukan hanya ada kelas Quran. Kami ada juga bab solat. Ataupun lepas habis bab solat, cerita pula bab darah. Bukan. Lepas habis bab solat, letak beg kuning baru pula. Siapa yang nak? Ulang konsep yang sama. Siapa yang nak? Lukis balik grup tadi. Siapa nak belajar? Lukis balik konsep yang sama. Faham tak? Masa cerita bab solat tu, dah cerita bab solat ni sikit, awak ulang balik step ni. Tontang. Ulang balik step. Ulang step. Arif, saya nak benda ni designer. Tengok tak designer. Buat benda ni cantik-cantik balik. Okey, dah ulang step tadi, baru cerita bab darah pula. Ulang step balik. Ulang step mana yang atas ni? Pompang. Habis cerita. Tawarkan semua package kita. Semua ada buku kan? Tim kami post semua buku kan? Betul tak? Tak adalah cerita panjang. Cerita poin-poin sikit lah. Macam tadi saya buat live pagi tadi Saya buat live pagi tadi, Ustazah tahu tak? Saya buat live pagi tadi, saya berjaya closing semua benda. Mula-mula saya cerita bab solat. Bab solat saya berjaya. Bab darah saya berjaya. Bab tajwid saya berjaya. Bukan kelas tajwid, bukan buku Ustazah Najatun. Kelas tajwid tu. Tahu tak jumlah closing saya berapa orang pagi tadi? Sale saya dalam 14K pagi tadi. Itu pun saya rasa bukan tak bersyukur, itu pun saya rasa sikit. Sebab biasa saya boleh buat 20K ke atas. Kan? Jadi dapat lebih kurang 100 orang pembayar. Boleh Ustazah semua? Habis suara saya nak buat live pula ni pasal ni. Kan? Okay, ada soalan tak? Ada soalan sila tanya. Ada soalan tak? Ustaz Amar, saya nak tanya, kan waktu closing tu, berapa lama masa nak ambil untuk step untuk closing semua ni lah? Adakah 15 minit tu cukup ataupun kena 30 minit ke macam mana? Nak closing je lah, kita dah selesai satu bab. Kan dah selesai kita, macam saya terang bab Quran. Lepas tu nak sambung yang bab buat solat dengan bab haid tu kan? Macam ni. Kita nak cerita yang benda lain setelah kita rasa tak ada orang dah nak bayar bab tu. Tak kisahlah 15 minit ke, setengah jam ke, lepas kita dah tulis nama, tak ada lagi ke, tak ada dekat, okey. Tunggu kejap Ustazah nak cerita benda lain sikit ni. Buka buku solat, cerita. Anda tahu tak syarat sah solat ni ada berapa? Tahu tak syarat sah takbiratul ihram ada 16? Tahu tak kalau kita gugur satu syarat solat kita jadi tak sah? Macam tu. Kan? Jadi yang penting sekali jangan cepat sangat dekat CTA. Tolong jangan buat kesalahan dari segi awak letak beg kuning, awak biar je beg kuning tu kat situ. Jangan. Cerita beg kuning tu habis-habisan.
Untuk pengetahuan semua, sekarang kita dah ada 12 orang buat live peringkat Malaysia dan kita ada 3 orang peringkat Indonesia. Dan saya jangka kita akan ada lebih kurang pertambahan dekat 30 orang. Betul Farah? Boleh 30 orang Farah sebelum Ramadan? Oh Farah, ramai nampak PM awak tu. Kalau ada sesiapa nak invite kawan-kawan pun boleh lah, insyaAllah. Boleh setakat tu saja dulu. Ustaz, Ada soalan lain? nak tanya tentang faktor masa. Macam contoh nak dekat solat Zuhur ataupun nak maghrib, nak dekat maghrib contoh kan. So of course ada je orang yang memang dia akan bagi tahu okay, Azan nak minta diri dulu. So macam kita tahu dia memang dah nak keluar. Sedangkan masa kita tu belum time untuk kita nak keluarkan beg kuning tu, bukan 30 minit akhir lah contohnya. So tu antara sebab kadang-kadang saya keluarkan beg kuning tu awal, tapi bila awal sangat lama sangat cerita pasal vacation ni lah gitu. Macam tersepit juga. Tak, Ustazah Ijan. Kenapa jadi sampai kena waktu azan? Memang live kita kena berjadual pada waktu azan ke? 12.2. Oh, itu jadual awak ni. 12.2, lepas tu 5.30, 7.30. Dia patut pukul 5, tapi pukul 5 kan baru je asar. So saya kena solat dulu lah, of course. So 5.30 sampai 7.30. 7.30 pula saya dengan lah. Kalau saya memang saya elak pada waktu azan. Tapi kalau dia memang kena pada waktu azan, kita tak boleh nak follow waktu orang nak keluar. Biarkan dia keluar. Sebab kalau cerita kita tak padu, orang tak membeli kita letak awal pun. Kita letak awal, orang tak membeli sebab cerita kita belum padu. Saya ada tengok lah semua live orang, Ustazah Ijan dan sebagainya. Satu benda yang awak kena faham dalam live, kalau awak just mengajar tapi awak tak cerita kenapa dia kena belajar, orang tak akan membeli juga. Contoh, kenapa orang membeli obat jerawat? Kenapa orang membeli obat jeragat? Sebab nanti tak ada orang nak kahwin dengan dia kalau dia ada jerawat. Itu kita kena tekan macam tu ayat dia. Faham tak? Kenapa dia nak kena belajar tajwid? Kalau kita hanya mengajar je, kita tak cerita kenapa. Sebab tu dalam live kita kena cerita kenapa awak kena bayar ni, kenapa. Sebab itulah saya dah bagi tahu hari tu, kumpulkan hujah-hujah. Apa akibat kalau tak belajar tajwid? Kumpulkan hujah-hujah. Apakah kelebihan orang belajar tajwid? Biar dia terasa. Sebab tu saya dalam live saya kata, tolong terasa hati yang kita ni jahil. Sebab itulah saya viral banyak kali. Jangan risau Jangan takut untuk viral. Boleh? Itu saja. Tak ada soalan lain. Tak apalah. Kita bertemu dari masa ke semasa. Boleh? Ustaz Ashraf ada soalan? Nak tanya sikit je. Ya. Saya punya jadual Ustaz. Sebabkan saya masuk lewat. Jadual saya dalam bidai HQ tu dia terlalu sikit lah. Kalau ikutkan saya masuk tu ada 3 kekosongan masa je. Ada pukul 9, kemudian pukul 12 dengan pukul 7.30. Jadi saya terpaksa ambil pukul 9.30 tu, ambil sesi pertama dan sesi kedua pukul 12. Jadi kalau saya buat live tu jadi 4 jam lah direct, straight, cuma saya berhenti sekejap. Waktu malam saya tak boleh nak ambil sebab saya tumpang rumah orang Ustaz. Jadi ada inisiatif lain tak untuk mungkin ada akaun lain atau sebagainya, paksa buat 4 jam straight. Dia jadi live saya yang kedua tu dia jadi kurang sikit lah, saya kurang tenaga kan. Bila setiap hari tu dia jadi macam kurang sikit untuk live kedua. Arif, tolong tengokkan Arif. Arif, tolong tengokkan. Ustaz, nak bagi cadangan kalau alang-alang saya di akaun besar, saya pergilah akaun kecil sebab saya belum mahir closing. Bagilah Ustaz Asatizah yang pandai closing ni pergi kat akaun besar. Macam satu kerugian kalau saya duduk mengisi tempat yang tak sepatutnya. Aduh. Jangan merendah diri, tak apa Ustazah. Bukan. This is a reality because saya dah cuba sebulan and memang dah terbukti lah. I think saya kena ambil masa untuk latih diri saya. No problem. Because you think like that, I also can see what can I do, no? Lagi satu macam
untuk akan datang ni, bukan akan datang, Khamis ni dah saya dah terlalu sibuk sangat hal sekolah sebab dah buka sekolah, dah mula mesyuarat guru. Saya terpaksa orang kata terus terang lah gitu. Nak kata nak berhenti sayang. Dia banyak saya dapat banyak banyak saya ni improve myself bila jadi host. Banyak belajar. Tapi in the same time saya kena akui lah keterbatasan saya kan. So saya tak boleh merugikan syarikat juga macam tu. So biar saya pindah ke akaun kecil to develop myself dalam masa sama saya nak biasakan kesibukan yang teramat ni. Boleh. Tak apa Gitulah. Ustaz Arif, memang tim kita sedang pantau semua orang dan saya rasa this a good punya cadangan lah Arif. So tengok orang yang perform cuba letak di akaun besar lah. Kan? Cuba tengok yang perform letak di akaun besar. Saya setakat ni saya belum bagi akaun saya je. Saya tengah pilih. Sama ada seorang saya akan bagi guna akaun saya. Akaun saya insya-Allah terus 500-600k view. 500-600k, 500-600 orang view. Kan? Kalau sebab tu Ustaz nak tanya, saya sedang tengok tengah 9:30 tak ada orang lah Ustaz. macam mana? 7:30 sampai 9:30 malam. Sebab yang tu kan masuk waktu maghrib dengan combine dengan isyak. Semua Jadual tu tak kosong je betul dengan tu. kedua. Kalau boleh buat lepas isyak pun boleh. 8.45 sampai pukul 10-11 macam tu lah. Sebab 9:30 tu macam terlalu lewat sangat sampai 11:30. Tak apalah, nanti tengok macam mana. Kalau nak buat boleh lepas solat maghrib buat terus lah. Saya pernah buat lepas solat maghrib buat terus. Cuma isyak tu kita solat lewat sikit lah. Tu orang berbisa kita bunyi dah. Kena tekan button share dia kata. Betul. Satu lagi lah betul. Dalam awak buat live, betul Ustazah Natasha. Saya perasan lah semua orang, awak tidak bersungguh-sungguh untuk minta orang tekan button share. Kan? Guna dalil hadis Nabi SAW sebut, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang tunjuk kepada orang kebaikan, dia akan dapat macam orang tu pahalanya. So awak ceritalah, you tuan-tuan, tangan kita di akhirat nanti tuan-tuan akan bersaksi di hadapan Allah. Inilah tangan yang suka sebarkan ilmu. Senang je buat pahala, tekan button share. So saya nak minta ramai tim kita yang buat live, awal-awal je awak minta orang buat button, awak minta orang tekan button share. Akhir live, tengah-tengah live awak tak minta dah orang tekan button share. Betul tak? Ustazah Najiatul. Awal-awal je minta. Ustazah Najiatul saya tengok ada. Macam adalah setengah-setengah orang dia tak ingat nak minta orang tekan button share. Selalu push orang untuk tekan button share. Orang kan buat tau. Dia dengar kita kata. Siapa rasa sesi live ini bermanfaat, boleh tak tolong tekan button share. Awak dapat ilmu, orang lain pun dapat ilmu, awak dapat pahala. Siapa nak dapat pahala free-free, tekanlah button share. Macam tu. Boleh So Arif, saya minta satu jangan terasa hati tau kalau kami pindahkan anda kepada akaun lain. Jangan terasa hati. Baiki closing anda, insya-Allah. Saya memang nak pindah. Mohon. Okey, baik insya-Allah jumpa lagi.